Berapa cepat kita boleh keluarkan emas daripada akaun? Berapa cepat kita boleh keluarkan emas daripada akaun ni dia bergantung kepada berapa banyak kita simpan dan berapa kerap kita simpan. Contoh, 1 dinar dekat tangan saya ni beratnya 4.25 gram, 4 gram lebih. Ada orang yang ambil masa nak keluarkan 1 dinar ni 5 bulan sahaja. Sebab apa? Dia menabung 1 gram 1 bulan. Bagi yang menabung 0.5 gram setiap bulan pula ambil masa selama lebih kurang setahun. Sementara bagi tuan-puan yang ada bajet yang cukup untuk beli secara full payment, daftar saja akaun Public Gold secara percuma, kemudian terus boleh buat belian 1 dinar ni, terus Public Gold akan postkan emas ini ke rumah. Bagi tuan-puan yang masih lagi belum ada simpanan emas, boleh letakkan target untuk ada simpanan 1 dinar yang pertama. Daftar akaun Public Gold secara percuma, kemudian boleh menabung sehingga ada sebanyak 4.25 gram. Cukup saja gram, boleh keluarkan sekeping 1 dinar macam ni. Letakkan azam baru untuk berjaya adakan simpanan sekurang-kurangnya 1 dinar setahun. Kalau sebelum ni nak simpan 1000 setahun pun mencabar, cuba tukar cara kepada simpanan emas. Nak saya bantu tunjukkan cara macam mana nak mulakan simpanan emas dengan bajet serendah RM100? Boleh isi borang biru yang ada dekat bawah. Saya bantu sebaiknya.